Setiap petang, seorang lelaki tua akan duduk di bangku lama itu, diam, tak bercakap dengan sesiapa. Ramai sangka dia hanya kesunyian. Tapi satu hari, seorang budak kecil jumpa sesuatu di bawah bangku itu dan rahsia sebenar terbongkar. Di tengah taman bandar yang sibuk, ada satu bangku kayu lama yang hampir reput. Catnya pudar, kakinya berkarat dan orang jarang mahu duduk di situ. Namun setiap hari, tepat jam 5 petang, seorang lelaki tua bernama Pak Rahman akan datang. Dia duduk di bangku itu sambil memandang jauh ke hadapan, tanpa telefon, tanpa buku, tanpa bercakap sepatah pun. Orang yang lalu hanya memandang pelik. Ada yang kasihan, ada yang ketawa perlahan. Suatu petang, seorang budak lelaki bernama Amir sedang bermain bola berhampiran taman itu. Bola Amir terjatuh ke bawah bangku lama tersebut. Saat dia tunduk mengambil bola, dia ternampak sebuah kotak besi kecil yang berdebu. "Pakcik, ini apa?" tanya Amir. Pak Rahman terdiam lama. Tangannya menggigil ketika mengambil kotak itu. Dia buka perlahan-lahan. Di dalamnya ada sekeping gambar lama. Gambar seorang wanita muda tersenyum di bangku yang sama. Dan ada sepucuk surat yang sudah kekuningan. Pak Rahman memandang gambar itu dengan mata bergenang. "Itu isteri saya," katanya perlahan. "Dulu kami selalu duduk di sini selepas kerja. Kami berjanji, siapa yang pergi dulu, yang tinggal akan datang ke bangku ini setiap hari, supaya kenangan tak mati." Amir terdiam. Rupa-rupanya, selama ini, Pak Rahman bukan menunggu seseorang datang. Dia sedang menepati janji cinta yang sudah puluhan tahun berlalu. Hari itu, seluruh taman menjadi sunyi. Ramai yang mendengar cerita itu menunduk sebab. Sejak hari tersebut, tiada siapa lagi memandang bangku lama itu sebagai kayu usang. Kerana di situ tersimpan cinta yang masih hidup walaupun pemiliknya sudah tiada. Jangan cepat menilai apa yang kita nampak. Setiap tempat, setiap wajah dan setiap diam seseorang mungkin menyimpan kisah yang jauh lebih dalam daripada sangkaan kita.